Apa perasaan hampa kalau hampa dah deal dengan satu prospek tu online, dia tanya A, kita jawab A, dia tanya sampai Z, kita urus sampai Z. Lepas tu bila kita tanya, okay bang, kau bila boleh mai buat appointment untuk test drive untuk kita proceed kepada seterusnya? Customer tak boleh bagi satu jawapan sebab dia tak confirm. Mungkin dia nak atok cuti ke, mungkin dia nak ajak husband dia ke macam mana. No problem lah, benda tu biasa. Akan tetapi bila kita follow up the next day tu, alamak, sorry, saya dah pi dah. Lepas tu saya dah buat booking. Kita pun, hai, booking dengan siapa? Dia booking dengan orang lain. So ni satu benda yang Abang Bob nak share dekat ramai orang lah. Mungkin kita boleh share sikit dekat orang-orang kat luar sana kan. Bila hampa mai showroom, SA yang hampa deal online tu tak semestinya ada. Bukan sebab dia penting, Yus. Sebab dia setiap semua orang ada jadual dia masing-masing. So bila you mai, dia tak ada, you deal dengan orang lain. Contoh you deal dengan Abang Bob, you book dengan Yus, Abang Bob tak ada buat apa dah. Itu dah jadi rezeki Yus dah. So bukan kata kita cerita ni tak percaya pada rezeki, cuma kita nak bagi tahu bila tanya nak buat appointment tu bukan apa, supaya bila kita deal online, kami nak urus benda tu sampai settle. So bila dah contoh dia dah book dengan Yus, Abang Bob tak kata apa kat Yus dah. Takut nanti terasa lah betul tak Yus kan, sebab kita bukan tak percaya rezeki. Lagi pun pelik kan. Kalau macam kita lah, saya sendiri kalau nak beli apa-apa barang lah, contoh kita dah deal dengan kawan tu, kita lebih senang sebab kita dah contact dia. Betul tak? Bila kita better kita jumpa dia. Betul. Sebab kita dah ada communication kat situ kan. Kita dah lebih mudah nak sembang lah kan. Tak perlu nak start daripada kosong balik. Kalau boleh nak pi showroom tu, mesej balik dekat dia. So walaupun dia tak duty, dia boleh atok masa mai jumpa. Okay? So kena faham, bila dah mai book dengan orang lain, orang yang you deal online tu dah tak boleh buat apa dah. So kadang-kadang tu SA ada kecil hati sikit lah. Just nak share, mungkin semua orang tak tahu. Orang ingat sama saya main outlet yang sama. Ada bukan kira macam tu, dia kira individual punya performance. Okay? Betul tak Yus?